Breaking sekarang, adakah Amerika dah hampir hantar tentera masuk darat ke Iran? Jawapan dia, tanda-tanda dah makin kuat. Baru 2 hari lepas kita dengar pasal cerita peluang damai. Tiba-tiba hari ni, suasana berubah total. Dari peace talk, terus bunyi gear perang. Awalnya nampak macam ada harapan. Presiden US umum pause serangan selama 5 hari. Siap kata perbincangan positif. Tapi tak lama kemudian, Iran nafikan semua. Maknanya, diplomasi tu terus mati. Sekarang kita tengok bukti. Ada 3 tanda besar yang buat ramai penganalisis risau. Pertama, pergerakan tentera. Bukan kecil-kecilan tau. 3,000 askar daripada 82nd Airborne, iaitu unit elit yang boleh deploy within 24 hours. 2,200 Marine dari unit ekspedisi siap dengan kapal perang. Dan lebih 45 flight tentera ke Israel dan Jordan. Ramai percaya ini bukan sekadar latihan. Ini preparation. Kedua, duit. US minta tambahan $200 bilion dari Kongres. Itu hampir naik 20% dari bajet pertahanan mereka. Logiknya mudah, takkan minta duit sebanyak ini kalau sekadar operasi kecil. Ketiga, rundingan dah buntu. US nak Iran hentikan nuklear dan proksi. Iran pula nak sekatan ekonomi dibuang dan pangkalan US ditutup. Dua-dua tuntutan ini memang tak jumpa titik tengah. Tapi ini bukan bermaksud perang besar seperti Iraq dulu. Apa yang kita nampak sekarang ni lebih kepada operasi khas. Cepat, tepat, target spesifik. Bukan untuk tawan negara. Target paling logik, Pulau Kap. Tempat ni handle lebih 90% ekspor minyak Iran. Kalau kena ganggu, ekonomi Iran terus cop. Tapi ni bahagian paling scary. Kalau minyak Iran terganggu, harga minyak dunia naik. Harga petrol Malaysia naik. Harga barang semua naik. Inflasi akan pukul semua orang. Jadi, persoalan sebenar sekarang, adakah ini operasi kecil yang terkawal atau sebenarnya percikan awal untuk perang yang lebih besar? Follow saya for more updates, strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal dan tak ada drama.